Pagi-pagi semua dah handsome dah. Siap-siap sembahyang raya. Selamat Hari Raya everyone. Menu raya kita hari ni ialah nasi minyak, ayam masak merah, dalca sayur, rendang ayam, kurma telur dan mi kari. Ini first time tau Nita masak mi kari. Senang je nak masak menu pertama ni, dalca sayur. Yang pertama kita kena ada bawang, cili, halia, serbuk kari, daun kari, tomato. Tumis ke semua bahan tadi, masak sampai pecah minyak. Kemudian masukkan bahan-bahan sayur dia, and then jangan lupa letakkan santan secukup rasa, garam, gula. Dah siap. So menu kedua kita masakkan kurma telur. Kali ni kurma telur, jangan lupa masukkan bawang 4 sekawan. Dapat susu serbuk kurma. Masak sampai pecah minyak. Dan bahan-bahan tadi, kemudian masukkan telur, dah siap. So menu seterusnya kita nak masak mi kari. Mula-mula kita blend dulu bawang. Okey, blend sampai hancur tau. Bawang merah, bawang putih, halia. Okey. Rahsia kesedapan dia sebenarnya Nita ada campurkan this one. Ikan bilis. Kalau ada udang, masukkan udang geragau. Okey, so kita masukkan bahan yang kita dah blend tadi. Yang ini ialah halia dan juga bawang putih. Okey, habis halia dan bawang putih. Kemudian kita masukkan bawang merah dan juga resepi rahsia kita tadi kat dalam ni. Okey, kemudian kita masukkan blend stop sekejap. Kemudian kita masukkan daun kari. Apa katakan serbuk kari. Yang ni serbuk kari serbuk kari. Lepas tu kita masukkan ni cili giling. Cili giling. Okey. Selesai. Dan kita masukkan this one. Dia punya bahan-bahan dia. Kalau nak masuk udang, boleh masuk udang. Nak masuk kerang, boleh masuk kerang. Nak masuk sotong, boleh masuk sotong. Ini semua masukkan santan, gula, garam secukup rasa. Dah siap, dah boleh berjamu selera. So kondimen dia, kita letakkan telur rebus, sayur dan toge, cili, semua bahan-bahan yang macam udang ke kerang ke semua ni dah masukkan dekat dalam kuah dia. Kemudian kita pun dah selesai masak apa semua. Sekarang ni kita nak beraya. Beraya, bergosip, macam-macam lah semua. Terima kasih semua yang datang kat rumah. Banyak video yang tak dapat kita nak rekod sebab bateri pun dah habis. Selamat Hari Raya everyone.